Sektor tumpuan di bawah Bedah angkat ekonomi masyarakat Beting Maro. Menurut ahli Dewan Undangan Negeri Beting Maro, Razali Gapo, ia membabitkan tumpuan dalam pertanian, penternakan dan pelancongan untuk menjadikannya hub makanan Sarawak. Bangunkan sektor ekonomi di N29 Beting Maro sebagai hub makanan untuk bahagian Betong dan juga untuk negeri Sarawak. Ke arah itu kita telah mengatur perancangan supaya semua sektor-sektor ekonomi di bawah pertanian, perikanan, ternakan akuakultur, ternakan haiwan, pelancongan, supaya kemudahan yang akan disediakan ini di bawah peruntukan BBDA ini akan dapat menggerakkan dan mempercepatkan pembangunan ekonomi. Katanya tumpuan kepada tanaman kelapa, nanas dan apung. Meningkatkan penanaman kelapa, produk berasaskan kelapa seperti minyak kelapa muda, kokopit, mengeluarkan biochar daripada kelapa, produk hiliran berasaskan kelapa. Melalui projek BDA ini kita telah mendirikan 2 buah pusat pengumpulan dan seterusnya kita akan menambah lagi kemudahan asas supaya pengeluaran produk berasaskan nio dan juga pisang dia jadi aktiviti ekonomi utama di kawasan ini. Sementara di Beladin, Pusa dan Tambak jelasnya, tanaman nanas akan terus diperhebatkan. Kawasan penanaman nanas, Sungai Muruk, Beras di Beladin, kawasan Sungai Teruk di Pusa dan juga kawasan Sungai Lamun di Tambak. Jadi 4 kawasan ini akan ditambahkan lagi kawasan baru iaitu di kawasan Setira, mana kita akan memperkenalkan konsep taman nanas secara intensif. Kajian di Johor, Pahang diusahakan secara intensif memperkenalkan konsep 3 kali tuai. Tuai pertama kita akan dapat buah, tuai kedua kita akan dapat sulur dia, dan tuai yang ketiga ialah dari segi bahan sisa. Ia katanya akan diproses menjadi produk tambah nilai yang baru. Benang nanas, songkit nanas kita gerakkan dengan kita akan membina sebuah kilang memproses nanas di Setira, mendirikan kilang untuk memproseskan sisa nanas dijadikan makanan untuk ternakan akuakultur, ikan dan udang. Di samping kita mengeluarkan baja kompos untuk tanaman. Jadi ini merupakan ekonomi sekular di mana setiap bahan daripada tanaman itu akan kita proses menjadi bahan produk yang boleh menjanakan ekonomi. Melalui peruntukan RM15 juta daripada BDD juga katanya difokuskan perusahaan apung. 15 juta akan kita bangunkan. Yang pertamanya ialah kilang memproses gula apung. Yang keduanya kita akan membina 2 ladang nipah, mungkin yang pertama di Sarawak. Tiganya kita akan juga mendirikan pusat pelancongan nipah. Kita akan bertambah dan pusat. Ada yang peruntukan BDA ini, apabila 3 projek ini dapat disiapkan, mungkin tahun ini ataupun tahun depan, peluang besar untuk masyarakat di sekitar Kampung Tambak ini khususnya dapat meningkatkan pendapatan. Razali turut menyatakan cadangan untuk mewujudkan pusat aktiviti seni budaya dan kraf. Termasuk kraf tangan kaum, dan pusat tenun songkit benang nanas untuk batik linut Beting Maro, tangan berasaskan budaya tempatan kita. Untuk sektor ternakan pula, beliau memberitahu cadangan untuk membina pusat ternakan haiwan bersepadu. Di mana kita berusaha untuk menternakkan berbagai jenis haiwan, termasuk burung ayam, terutamanya ayam saga, ayam kampung secara besar-besaran, menternak rusa, kambing, itik penyelur, kening
up cattle untuk keperluan tempatan. Surat kerajaan negeri kita untuk menjadikan bahagian Betong dan juga daerah pusat serta N29 Betong Maru sebagai hub makanan untuk negeri Sarawak.